Harga petrol merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi kos sara hidup rakyat sesebuah negara. Ia bukan sahaja memberi kesan kepada perbelanjaan individu, malah turut mempengaruhi harga barangan dan perkhidmatan. Menariknya, di negara-negara Asia, terdapat beberapa negara yang mampu menawarkan harga petrol yang sangat murah berbanding negara lain, sama ada disebabkan subsidi kerajaan atau kekayaan sumber minyak mentah. Dalam video kali ini, kita akan melihat negara dengan harga petrol termurah di Asia Tenggara. Sebelum itu, jangan lupa langgan saluran Kris Digital agar kami lebih bersemangat menghasilkan lebih banyak video yang menarik. Ayuh, kita mulakan. Di tangga ke-7, Filipina. Filipina menjual petrol pada kadar sekitar RM4.22 seliter, menjadikannya antara yang paling mahal dalam senarai ini. Walaupun ekonominya semakin berkembang, Filipina banyak bergantung kepada import minyak mentah kerana negara ini tidak mempunyai sumber petroleum yang mencukupi. Hal ini menyebabkan harga petrol di Filipina sangat dipengaruhi oleh perubahan harga minyak dunia. Kerajaan telah cuba mengurangkan beban rakyat dengan subsidi bersasar dan skim bantuan tunai untuk golongan berpendapatan rendah, tetapi kenaikan harga bahan api tetap memberi tekanan kepada kos sara hidup. Kesan kenaikan harga petrol juga dilihat pada harga makanan, pengangkutan awam dan barangan asas yang semakin mahal. Di tangga ke-6, Myanmar. Myanmar menawarkan harga petrol sekitar RM4 seliter. Walaupun negara ini sebenarnya kaya dengan sumber gas asli dan minyak mentah, rakyatnya tetap berdepan dengan harga petrol yang tinggi akibat ketidakstabilan politik dan sekatan antarabangsa selepas rampasan kuasa tentera pada tahun 2021. Situasi ini menyebabkan sektor tenaga Myanmar tidak berkembang dengan baik, malah pengeluaran minyak tempatan gagal menampung keperluan rakyat. Di samping itu, nilai mata wang kyat yang semakin lemah menyebabkan harga import semakin tinggi. Rakyat Myanmar kini terpaksa menanggung kos pengangkutan yang membebankan sekaligus menyumbang kepada peningkatan kadar inflasi di negara tersebut. Di tangga ke-5, Vietnam. Vietnam menetapkan harga petrol sekitar RM3.32 seliter. Sebagai sebuah negara dengan ekonomi yang semakin rancak membangun, Vietnam berdepan cabaran besar dalam memastikan harga petrol stabil. Walaupun ada sedikit pengeluaran minyak dalam negara, Vietnam tetap perlu mengimport sebahagian besar minyak mentah untuk kegunaan domestik. Kebergantungan ini menjadikan harga petrol di Vietnam mudah terdedah kepada perubahan harga pasaran global. Walau bagaimanapun, kerajaan cuba menyeimbangkan keadaan dengan memberikan subsidi tenaga, memperkenalkan mekanisme harga siling serta melaksanakan sistem kawalan harga secara berkala. Langkah ini penting kerana kos petrol secara langsung mempengaruhi industri pembuatan, pengangkutan dan logistik yang merupakan tonggak utama pertumbuhan ekonomi Vietnam. Di tangga ke-4, Indonesia. Indonesia menjual petrol pada kadar RM3.22 seliter, sedikit lebih rendah berbanding Vietnam. Sebagai pengeluar minyak terbesar di Asia Tenggara, Indonesia mempunyai kelebihan dari segi bekalan tenaga. Namun, walaupun memiliki sumber asli yang besar, kerajaan masih perlu memberikan subsidi petrol untuk mengekalkan harga yang lebih mampu milik. Pada tahun-tahun kebelakangan ini, kerajaan Indonesia berusaha untuk mengurangkan jumlah subsidi bahan api kerana ia memberi tekanan kepada belanjawan negara. Namun, pengurangan subsidi ini sering mendapat tentangan rakyat kerana ia menyebabkan harga petrol melonjak naik. Untuk mengekalkan keseimbangan, kerajaan melaksanakan strategi campuran, iaitu mengekalkan subsidi pada tahap tertentu sambil menggalakkan penggunaan tenaga alternatif seperti biodiesel dan elektrik. Di tangga ke-3, Arab Saudi. Arab Saudi menjual petrol pada harga RM2.61 seliter sahaja, jauh lebih rendah berbanding kebanyakan negara lain di dunia.
Sebagai pengeluar minyak mentah terbesar di dunia dan ahli utama dalam Pertubuhan Negara Pengekspor Petroleum (OPEC), Arab Saudi mempunyai kelebihan besar dalam mengawal harga petrol di dalam negara. Kekayaan sumber minyak ini membolehkan kerajaan mengekalkan harga petrol yang lebih rendah untuk rakyat sambil tetap memperoleh pendapatan lumayan daripada ekspor minyak. Walaupun begitu, Arab Saudi kini sedang melaksanakan visi 2030, iaitu pelan transformasi ekonomi untuk mengurangkan kebergantungan kepada minyak. Namun, harga petrol untuk rakyat masih dijaga agar kekal berpatutan sekaligus memastikan kos sara hidup rendah dan industri pengangkutan terus berkembang pesat. Di tangga kedua, Malaysia. Malaysia mencatatkan harga petrol sekitar RM1.99 seliter, menjadikannya antara yang termurah di Asia. Harga ini dikekalkan melalui subsidi besar-besaran daripada kerajaan, walaupun harga minyak dunia sering naik turun. Malaysia sebagai negara pengeluar minyak dan gas mempunyai kelebihan untuk menampung sebahagian besar keperluan domestik. Subsidi ini bukan sahaja membantu rakyat berpendapatan rendah, tetapi juga menstabilkan kos operasi sektor industri dan pengangkutan. Walaupun begitu, kerajaan terpaksa menanggung perbelanjaan yang besar setiap tahun untuk memastikan harga petrol tidak naik mendadak. Isu subsidi petrol sering menjadi topik perbahasan kerana ia memberi kesan langsung kepada belanjawan negara, tetapi pada masa yang sama menjadi faktor utama kestabilan ekonomi rakyat. Di tangga pertama, Brunei. Brunei Darussalam mencatatkan harga petrol paling murah di Asia, iaitu hanya RM1.74 seliter. Negara kecil tetapi kaya dengan sumber minyak dan gas asli ini menawarkan subsidi besar-besaran kepada rakyat, membolehkan mereka menikmati kos sara hidup yang sangat rendah. Hasil ekspor minyak dan gas asli yang melimpah ruah memberikan pendapatan stabil kepada kerajaan, sekaligus menampung subsidi tanpa menjejaskan keuangan negara. Brunei menjadi contoh bagaimana sebuah negara kecil dengan kekayaan sumber asli boleh memastikan kesejahteraan rakyatnya melalui pengurusan sumber yang efisien dan berkesan. Dapatlah kita lihat harga petrol di Asia banyak dipengaruhi oleh kekayaan sumber minyak mentah, dasar subsidi kerajaan serta kestabilan ekonomi dan politik. Negara pengeluar minyak seperti Brunei, Malaysia dan Arab Saudi mampu mengekalkan harga petrol rendah, manakala negara yang bergantung kepada import seperti Filipina dan Vietnam terpaksa menanggung kos yang lebih tinggi. Jangan lupa langgan saluran Kris Digital dan pertimbangkan untuk sertai KD+. Sekian, salam, kita serumpun.